duit raya anak akan habis atau akan bertambah? Ibu ayah, ada sebab kenapa hari ni ramai yang pilih untuk tukarkan duit raya anak kepada emas. Hari ni saya berada di Ampang, Selangor dan seperti biasa saya nak kongsikan satu lagi ilmu emas yang sangat penting untuk ibu ayah. Boleh save dulu video ni cepat untuk rujukan akan datang. Jom saya bagi contoh harga emas 3 raya yang lepas. Kalau pada tahun 2024, ibu ayah dah simpan 100 gram emas untuk anak, masa tu harga emas sekitar 401 gram. Maknanya nilai 100 gram anak sekitar 40,000 lebih. Hari ni tahun 2026, harga emas sekitar 751 gram. Maknanya 100 gram anak sudah jadi sekitar 75,000. Kalau mula pada tahun 2025 pula, harga emas pada tahun tu sekitar 600 lebih. Maknanya ibu ayah beli 100 gram emas anak dengan harga sekitar 60,000 saja. Hari ni selepas setahun, 100 gram itu dah naik kepada 75,000. Ibu ayah nampak tak apa yang berlaku bila simpan emas untuk anak? Dan jangan risau untuk ibu ayah yang nak mula tahun ni, harga emas tahun ni sekitar 751 gram. Kalau kita ambil anggaran kenaikan 10% setiap tahun, 2 tahun lagi 100 gram tersebut akan jadi sekitar 90,000 dan 10 tahun lagi 100 gram itu boleh jadi sekitar 100 hingga 200,000. Memang bagus sangat bila kita simpan emas untuk anak kita. Kita bukan sekadar menyimpan, tapi kita jadi ibu ayah yang lebih bijak, lindungi simpanan anak dari awal dan pada masa yang sama, kita sedang membesarkan nilai simpanan mereka untuk masa depan. Tanya untuk ibu ayah yang dah serius simpan emas untuk masa depan keluarga bersama dengan Public Gold. Untuk ibu ayah yang tengok video ni, nak juga mula simpan emas untuk keluarga, tulis nak emas di ruangan komen untuk saya bantu tunjukkan cara paling mudah untuk mula walaupun dengan bajet yang kecil. Jom ibu ayah tahun ni kita all out simpan emas untuk keluarga kita.